Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim Selangor kita berada di Kampung Gincing, Salak Tinggi, di mana apa yang dapat saksikan di hadapan saya ini adalah pasca bencana banjir yang telah berlaku beberapa hari yang lalu yang menimpa di kawasan Salak Tinggi ini. Dan atas kesedaran itu, tim Selangor hari ini kita bersama 20 sukarelawan kita turun padang untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan, bersihkan rumah untuk kita menyediakan kediaman yang lebih kondusif untuk penduduk-penduduk yang terlibat dengan bah di sini. Lepas tu air terus naik dan lebih kurang pada leher macam tu. Tinggi jugalah. Kalau nampak dekat rumah dia ada tanda dia kan. Kat situlah. Saya nak berpesan supaya mangsa banjir ni sentiasa berhati-hati. Walaupun kita rasa dia macam air biasa je, tapi sebenarnya benda tu boleh bagi impak besar kepada diri kita sebenarnya kalau tak berhati-hati. Masa banjir stay strong. Apa-apa pun kita kena reda. Memang mula-mula tu memang kita nangis lah. Tak boleh nak buat apa dah. InsyaAllah semoga usaha ini diberkati dan mendapat sokongan daripada semua rakyat negeri Selangor dalam usaha untuk kita memastikan kelestarian Selangor itu berada pada landasan yang tepat.